Where were you? Why didn't you save me? Why didn't you protect me? Kau tengok lirik dia kata, hari-hari kau dah tanam ke anak engkau? Kenapa kau nak kena tanam anak? Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hi guys, so hari ni kita nak tengok ataupun aku nak cerita sikit-sikit lah. Ada beberapa lagu budak-budak yang sebenarnya bukannya membawa maksud seram, tapi sebenarnya memang seram. Okay, dan antara salah satunya aku rasa lagu, bukan antara salah satu, ketiga-tiga lagu ni aku rasa memang kita semua nyanyi. Yang first tu taklah, yang lagu apa tajuk dia, Hari-hari apa benda tah? Orang kata lagu tu sebenarnya scary weh. Kau tengok lirik dia memang scary. Lepas tu yang lagi dua tu lagu Nenek si bongkok tiga. Sebenarnya ada kisah seram di sebalik lagu Nenek si bongkok tiga. Lepas tu satu lagi aku tak ingat lah apa weh. Boleh tak kita tengok je video-video yang seram ni? Okay, first kita tengok video Hari-hari. Aku tak tahu weh, Hari-hari apa benda weh. Orang kata lagu ni semua orang hafal, semua orang dengar. Betul ke? Okay, kita tengok dulu lagu Hari-hari. Ini. The lyric in this song are really deep when you finally understand. Okay. Kau tengok lirik dia kata, hari-hari kau dah tanam ke anak engkau? Kenapa kau nak kena tanam anak? Scary. Okay, jom lah kita tengok Nah, ni. Kalau copyright aku mute. Ini translation je tau. Okay, itu lagu dia. Lagu Hari-hari Okay, bila aku baca kuku dia kata arti lagu Hari-hari menceritakan tentang seorang ibu penyayang tapi ego, menyembunyikan hati dia dan cuba melindungi anak-anak dari dunia bahaya. Itu katanya lah. Kiranya beri oksigen, maksudnya macam kau simpan anak kau tu sebelum jadi, yelah, sebelum diorang terkena bahaya-bahaya yang di dunia ni, menghadap bahaya-bahaya dunia. Okay. Tapi perlindungan berlebihan ini merubah menjadi penjara, tempat anak-anak dan dilambangkan dengan anak panah. So mak dia ni protect lebih-lebih lah. Tu katanya lagu seram. Dia macam dia lah, lirik tu sebenarnya yang menyebabkan dia seram. So diorang kata lagu ni tak boleh didengar dalam Islam. Sebab apa? Kan aku pun baru tahu. Kenapa tak boleh dengar? Kan? Okay. So seterusnya, lagu ni mungkinlah orang budak-budak Indonesia aku dengar. Okay, lagu yang kedua, lagu korang ni kejap. Guys, lagu Nenek si bongkok tiga. Okay, kredit tu kat dia, korang kejap. Okay, ni. Siapa yang suka nyanyi lagu ni masa kecil-kecil dulu? Wahai nenek si bongkok tiga, jangan kau malah menjaga, cari cucu di mana ada. Nenekku kahwin dengan Ini siapa je yang tak dengar kan kalau orang Melayu? Maksud lagu ni, mesti korang tak nak benarkan anak-anak korang nyanyi lagu ni. Nenek si bongkok tiga, siang malam asyik berjaga. Maksud rangka ni, sesiapa yang terkena gangguan nenek kepayan
mereka akan kerap mengantuk waktu siang, kerap sakit kepala pada waktu malam, di mana orang tu akan susah sangat nak tidur. Mencari cucu di mana ada. Nenekku kahwin dengan anak raju. Bagi sesiapa yang terkena gangguan ni, akan ada kesukaran untuk pilih pasangan hidup. Raja dalam rangkap ni bermaksud apa yang dia nak mesti kena ikut, terutamanya yang dah kahwin. Anak raja pula bermaksud jin, dan kahwin pula dirujuk kepada perjanjian antara nenek dengan anak raja. Sekarang juga nenek mencari siapa kena dia yang jadi. Maksudnya nenek kebaya ni sentiasa mencari waris dan keturunannya. Nenek kebaya ni sentiasa mencari keturunan yang lemah semangat untuk nenek tua ini berdamping. Korang dengar cerita ada yang kena ganggu dengan nenek kebayan lepas nyanyi lagu ni. Nak dengar tak cerita tu? Cuba komen kat sini. Kurang-kurang kejap. Ya, serius. Katanya lagu tu pun tak boleh kena ganggu lepas dengar Okay, so lagu yang ketiga korang berani ke dengar? Let's go. Kurang-kurang kejap. Siapa yang pernah dengar lagu Air pasang surut, air pasang malam surut pukul 5 ni pun katanya ada benda seram ni? Air pasang dalam surut pukul 5. Siapa yang pernah nyanyi lagu ni? Nyonya bangun pagi, siram pokok bunga. Janganlah nyanyi Kadang nak slow pesan mo ni, macam tu jangan sekali. sesekali nyanyi lagu ni, terutamanya pukul 5 pagi. Biasanya Nita ni memang akan bangun jam 5 pagi untuk masak dan sediakan bekal untuk suami dan anak. Waktu-waktu macam ni juga, Nita ni akan buka radio bagi hilangkan kebosanan seorang-seorang dekat dapur. Tapi kebetulan masa hari kejadian tu radio rosak. Jadi Nita pun menyanyilah macam-macam lagu yang dia tahu. Suara Nita menyanyi tak adalah kuat sangat, tapi cukuplah untuk dia hilangkan bosan. Salah satu lagu yang Nita nyanyi hari tu adalah lagu Air Pasang Malam Surut Pukul 5. Dan Nita ni sibuk menyiapkan bahan-bahan untuk memasak. Tiba-tiba sayup-sayup kedengaran suara orang sambung menyanyi. Nita dia berhenti sekejap dari membuat kerja sambil mengamati tahu suara yang dia dengar tu. Tapi tiba-tiba suara tu hilang. Jadi Nita pun sambung potong bawang. Tiba-tiba lagi sekali dengan jelas suara perempuan menyanyi. Air pasang dalam surut pukul kira ada orang Nita ni terdiam lagi sekali. Yelah, sekarang baru pukul 5 pagi. Oh ya, Kak Dia nak beritahu rumah Nita ni rumah kampung Jadi jarak rumah Nita dengan rumah jiran agak jauh juga tau. Nita mula-mula nak fikir positif, tapi suara nyanyian tu semakin lama semakin jelas. Seolah-olah suara tu datang daripada belakang rumah. Air pasang tak payahlah ulang-ulang, takut. surut pukul 5. Nyonya bangun pagi, siram pokok bunga. Suara nyanyian tu kan mengulang-ulang lirik yang sama. Nita ni dia dah mula hilang sabar tau. Yelah, siapa yang nak kenakan dia pula ni? Jadi Nita ni dengan beraninya pergi buka pintu dapur untuk cari suara tu. Korang tahu tak apa yang Nita nampak? Satu lembaga putih berambut panjang yang bertenggek atas pokok. Nita ni dia terus lari masuk dalam bilik dan kejutkan suaminya. Dan Nita cerita apa yang dia nampak tadi. Rupanya suami Nita pun dengar juga benda yang sama. Korang pernah dengar tak lagu ni? Pernah nyanyi tak? Cik komen kat sini. Sebenarnya dia bukan kata lagu tu je tau. Kalau kau nyanyi lagu malam-malam, orang kata akan ada yang ikut. So sebenarnya bukan sebab lagu tu aku rasa. Korang rasa macam mana? Okay guys, so kita nak tengok ada satu lagi lagu yang katanya seram. Okay, ini macam bonus lah korang. Okay, They find the body in the bay. okay ni ini. Jujur, gue kira ini cuman game horor biasa aja ya. Tapi setelah tahu dari ceritanya, game ini ternyata sangat menguras air mata. So, ini dia apa yang terjadi di dunia pet parenting. Ni lagu dia, kita dengar dulu lagu dia. They find the body in the house that she was raised in. The number of the times. So when we get the sound. Scary. Dia based on satu game tau. Okay, game dia game pet parenting. I'm
Dia punya animation pun bapak menakutkan tu. Jom kita tengok. Diorang kata based on true story tau. Okay. Ni. Jap korang jap. Guys, kalian tahu sound creepy ini nggak? Ni. Mom, where were you? Why didn't you save me? Why menakutkan, didn't siap. you protect me? Meremang Halo aku. teman-teman semua, selamat datang di para pecinta horor. Jadi di hari ini Ika pengen membahas salah satu sound creepy di TikTok teman-teman. Jadi guys, sound tersebut diambil dari penggalan sebuah game yang bernama Bad Parenting teman-teman. Dimana game Bad Parenting ini dibuat oleh developer indie asal Vietnam pada tahun 2002 dan berhasil dirilis pada tahun 2024 guys. Jadi cukup lama ya guys game ini nih dari dibuatnya sampai rilisnya guys. Dimana game Bad Parenting ini merupakan game horor psikologis yang teman-teman, dimana alurnya itu tuh kita adalah seorang anak bernama Ron yang tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah kecil teman-teman. Hingga suatu hari teman-teman, Ron ini ulang tahun guys. Nah si Ron ini nih rupanya tidak dikasih hadiah oleh ibunya dikarenakan ibunya itu lupa dan kelamaan bekerja. Lalu singkat cerita si ibu ini menceritakan sebuah monster yang bernama Red Face teman-teman. Nah setelah itu Ron ini pun diminta tidur. Setelah sang ibu menceritakan tentang Mr. Red Face itu, suasana rumah tiba-tiba mencekam dan menyeramkan guys. Dimana rupanya Mr. Face ini merupakan sebuah monster tinggi besar dan merupakan kayak monster dalam kegelapan gitu, dan akhirnya menculik si Ron teman-teman. Dan ibunya ini nih disuruh untuk menyelamatkan si Ron guys. Nah ketika sang ibu ini gagal untuk menyelamatkan si Ron, makanya ada sound itu guys, yaitu seorang ibu yang gagal menyelamatkan anaknya gitu guys. Guys aku bakalan translatein sound itu sebenarnya ni. This is not just a story. Dia kata based on real life. Ni real life dia weh. guys. Tengok. Ni ke korang? Ni. Inilah cerita di sebalik game Bad Parenting tu lah. Lagu pun scary. Ni rumah dia. Ni budaknya. Ish. Bapak scary kan lagu game ataupun lagu diadaptasi daripada kisah benar. Lagi budak punya ni kan scary. Okay guys, so aku rasa tu sajalah untuk video kita hari ini. Korang rasa lagu mana yang korang rasa paling scary, ataupun lagu mana yang korang pernah nyanyi? Cuba korang tinggalkan komen korang dekat bawah. Okay, so aku rasa itu saja untuk video kita hari ini. Kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Check it out and always stay safe. Bye.